Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Kali ni katanya Najah mukbang lah oden. So Najah pun buatlah sendiri. Kalau beli Najah rasa macam mahal. So Najah beli dia punya topping, Maggi, lepas tu buat je sendiri. Lepas rempah tom yum gitulah. Dapat banyak tau. Kalau buat sendiri ni memang puaslah hati. Gitu. So kepada yang request, nanti Najah akan munculkan nama. Terima kasih tau yang request. Serahyo. So kepada yang baru bersedia dengan video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jom kita mula rasa. Najah nak rasa kuah dia dulu sebab kuah dia nampak sedap tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas lagi ya. Memang sedap lah tom yum ni. Rasa dia memang betul-betul masam. Memang kena. Segar weh. Tekak kita bila makan. Lepas tu sekarang ni tengah hujan tau. Hujan dia tu betul jadi sejuk. Rasa nak makan yang panas-panas lepas tu berkuah. So Najah pun cari siapa yang request yang berkuah-kuah, yang pedas-pedas masam-masam. Lepas tu adalah yang request oden. So Najah pun buat lah kan. Oden kan ada preset kan, tom yum original kan. So Najah buat yang tom yum sebab makan yang cuaca hujan-hujan ni memang sedap. Semua sedap korang topping dia. Segar. Segar tak habis bagi menu kali ni. Memang segar gila. Memang puas hati korang kalau buat sendiri. Dapat makan sepuasnya. Gitulah.
sedap sangat menu kali ni korang. Memang puas hati. Topping dia semua sedap-sedap. Sumpah sedap je menu kali ni, buat perut rasa kenyang je sebab dia punya topping banyak, Maggi lepas tu kuah dia apa, semua sedap lah pada menu kali ni. Memang cukup rasa, memang pandailah yang request Oden tu. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Mudah kenyang. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sayang.